Ada yang bertanya mengenai sejauh mana boleh digabungkan antara puasa 6 Syawal dengan puasa ganti Ramadan. Sebetulnya tidak boleh digabungkan kerana dia adalah dua puasa yang berbeza. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama Ramadan thumma atba'ahu sittatun min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disusuli dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Nabi membezakan antara kedua-duanya, puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal. Sedangkan orang yang ada hari yang tertinggal yang perlu diganti, maka dia tidaklah dikatakan telah berpuasa Ramadan dengan erti kata sepenuhnya. Justru dia perlu menggantikan puasa Ramadan itu terlebih dahulu, baru dia boleh berpuasa 6 Syawal. Dan dari satu sudut kita ingatkan bahawa puasa ganti Ramadan itu lebih utama. Jadi kita kena letakkan setiap sesuatu itu pada perspektif tempat yang sebetulnya. Jangan sampai kita nak mendahulukan puasa 6 Syawal atas puasa ganti Ramadan. Itu tidak tepatlah, kerana puasa yang wajib perlu didahulukan atas puasa sunat. Puasa wajib lebih disukai Allah berbanding puasa yang sunat. Itu kaedah, itu ketetapan. Justru kita dahulukan puasa ganti kerana itu yang penting, itu yang utama. Kalau kita dah selesai puasa ganti kita, baru kita puasa 6. Saya tak nafikan ada pandangan-pandangan yang mungkin berbeza, tapi itu pandangan yang saya lihat yang kuat.